Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Disyukur terafakkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana satu benda yang baik, satu cetusan yang baik untuk kita adakan baraan. Biasa kita dengar baraan ni di kampung-kampung kan, tapi hari ni baraan ni kita bawa suasananya di Kota Damansara dan alhamdulillah bermula daripada semalam dan hari ini dan akan berakhir esok. Nampaknya begitu mendatangkan positif lah, tanda positif. Kita rapatkan ukhuwah, kita pergi ke rumah kita yalah, dekatkan lagi lah antara masjid dan jemaah, dan insyaAllah benda yang baik ini akan kita teruskan daripada masa ke semasa insyaAllah, especially dalam bulan-bulan Syawal ini lah. Kita adakan supaya ikatan ukhuwah dan antara jemaah dan masjid itu semakin rapat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya muta'al min al-halal wa jannibhum al-haram ya arhamar rahimin. Kami bagi pihak MKD mengucapkan ribuan terima kasih. Saya pun kata sama jugalah, mengucapkan ribuan terima kasih. Program ni saya berterima kasih kepada ISNI dalam jangka masa yang kata begitu pendek berjaya kita mengumpulkan kita ni, karya kita ni, dan saya harap kita ni kita buat lagi.